Guru di Sekolah Pedalaman Felicia Pamela Francis, 27 tahun, melakar sejarah tersendiri apabila dinobatkan sebagai pemenang pertandingan Mrs. Tasik Biru 2025 pada Ahad 20 Mei lalu, sekaligus mengungguli pentas 100 hari yang menghimpunkan para wanita hebat dari daerah Bau. Anak kelahiran kampus tengah ini bukan sahaja membawa pulang gelaran utama, malah menambah manis kejayaan apabila muncul sebagai kakak kepada Joanna Jane Francis, juara Miss Tasik Biru 2025 yang diumumkan hanya seminggu lebih awal pada 18 Mei lalu. Dengan kemenangan Felicia, dua beradik ini secara rasmi menguasai dua pertandingan ratu utama festival tahun ini, jadikan mereka simbol kebanggaan keluarga dan komuniti. Spend it, I want to eat all the food I want. Before this, I diet. So I want to spend on McD and KFC. Okay. How long have you been teaching in Nangambau? 3 years already. You are teaching what subject? My major is music education, but I teach Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, and PJP. Okay. So you come back for this pageant to holiday, right? Yes. Okay, with you winning the title, what are your hopes and inspiration as the current Mrs. Tasik Biru? My hope and inspiration is that for the younger generation to appreciate our nature, appreciate our Tasik Biru, because it is our heritage that we must conserve so that it won't go extinct. It is my first time entitled Mrs. Oh, Mrs. Yes. Have any kids? Yes, one baby. One baby, how old? Yeah, 8 months. Baby girl. So do you agree with Beauty with Brains? Yes, I agree with brains. Sebagai pemenang utama, Felicia membawa pulang hadiah wang tunai RM2,500 berserta mahkota, trofi, selempang sejambak bunga, produk terjaan Borneo Medispa dan sijil penyertaan. Naib Johan pertandingan Mrs. Tasik Biru 2025 dimenangi oleh Enilia Jonek yang menerima hadiah wang tunai RM2,000 berserta mahkota, trofi dan hadiah-hadiah lain. Manakala tempat ketiga dimenangi oleh Shinia James dengan hadiah wang tunai RM1,500. 5 gelaran khas juga dipertandingkan, antaranya busana petang terbaik yang dimenangi Shinia James yang turut menerima gelaran Mrs. Borneo Medispa. Busana tradisional kontemporari terbaik Enilia Jonek, anugerah populariti Jennifer Andrew, anugerah fotogenik Monica Sagai dan anugerah tubuh menawan Alice Lee. Satu lagi anugerah istimewa Mrs. Inspirational, wanita kental dan berwibawa, dianugerahkan kepada Jennifer James yang membawa wang tunai RM200 terjaan pengerusi pertubuhan wanita daerah Bau, Michelina Mitop. Pertandingan ini diadili oleh panel profesional terdiri daripada Ketua Juri Denny Ngumbang dan penolong Ketua Juri Doris Lalak, Dr. Esther Michael, Dr. Dalvinda Singh dan Arzmi Hargreave. Penganjuran pertandingan ini turut mendapat sokongan padu daripada pelbagai penaja termasuk Golden Development Company, Borneo Medispa, Miklong Bridal Studio, Muan Gift and Florist dan lain-lain. Acara ini menjadi salah satu kemuncak Festival Tasik Biru 2025, memperlihatkan bukan sahaja kecantikan luaran tetapi juga kecerdasan, kecekalan dan kepribadian wanita Bau yang luar biasa.